Kerajaan Negeri Selangor mengarahkan pihak berkuasa tempatan untuk segera merampas dan menyita semua bentuk iklan berkaitan produk vape di medium fizikal dan digital. Arahan ini selaras dengan Akta Kawalan Produk Merokok untuk Kesihatan Awam 2023 kurungan Akta 852 yang melarang sebarang bentuk promosi, iklan dan penajaan produk rokok elektronik. Langkah ini diambil sementara menunggu keputusan muktamad berhubung cadangan pengharaman penjualan vape di Selangor. Mesyuarat penyelarasan baru-baru ini turut meneliti isu berkaitan penguatkuasaan, pelesenan, aspek perundangan serta penjualan dalam talian yang menjadi saluran utama remaja mendapatkan produk ini. Setakat ini hanya Kelantan, Johor dan Perlis mengharamkan penjualan vape dengan Terengganu akan melaksanakannya pada Ogos, manakala Pulau Pinang dan Kedah masih menilai cadangan tersebut. Laporan NHMS 2022 menunjukkan hampir 14.9% remaja lelaki berusia 13 hingga 17 tahun di Malaysia menggunakan vape. Satu statistik yang membimbangkan dan mendorong Selangor mengambil tindakan lebih tegas demi kesihatan awam dan masa depan generasi muda.